Berapakah maksimum yang saya boleh buat kalau saya nak buat refinance? Okey tuan-tuan, kalau awak nak buat refinance, berapakah maksimum yang anda boleh buat? Orang yang nak buat refinance kena tengok berapakah jumlah pinjaman itu dan adakah pinjaman itu boleh diselesaikan menggunakan satu fund ataupun fund-fund yang lain. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau anda ada satu saja fund yang dibayar kepada satu bank saja dan gaji anda sekian banyak, anda boleh estimate mengikut maksimum keboleh pinjaman anda. Sebagai contoh tuan-tuan, sekiranya anda adalah penjawat swasta dengan gaji awak RM3,000, anda boleh buat pinjaman sehingga ke 60%, iaitu RM1,800 sebulan. Dan daripada RM1,800 itu maksimum anda mungkin boleh pergi sampai RM90,000 dan ke atas, dan ianya bergantung kepada jumlah gaji dan siapakah majikan anda. Sebagai contoh, sekiranya anda adalah penjawat awam, mungkin jumlah pinjaman anda boleh pergi satu kali ganda RM3,000, mungkin anda boleh buat sampai ke RM180,000. Apapun, dapatkan laporan pelapor kredit anda dan himan nasihat MyLoan, ataupun lebih tepat lagi, kalau anda nak tahu berapakah keboleh pinjaman semasa anda, boleh dapatkan laporan kewangan anda di www.mypocket.my. Anda akan dapat laporan pelapor kredit anda dan anda akan turut mendapat himat nasihat kewangan. Seperti biasa dengan MyLoan, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.